Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya berada di Museum Perang, Bank Rapu, Kota Baru, Kelantan. Hari ini saya nak tunjukkan satu benda yang rare, iaitu stamp ni rare. Stamp ni Melaya Patriotic Fund. Jadi ini surat daripada Singapura dihantar ke India. Jadi stamp ni gambar topi British, askar British ni dia gunakan untuk dapat fund atau pendanaan untuk perang. Pada zaman perang tu dia nak kutip duit untuk membayari perang. Jadi kita beli stamp ni, dia akan menyumbangkan kepada pertahanan British, terutama di Melaya. Jadi ni dipanggil Melaya Patriotic Fund, pakai topi British. Ni stamp British zaman tu. Ni Chop Singapore 1940. Dia hantar ke ni tarikh dia ni 12 September 1940 daripada Singapura ke India. Jadi tulis Tamil, surat ni bahasa Tamil. Mungkin saudara dia di India lah. Jadi ini jarang sangat jumpa benda ni. Jadi kita nak tunjukkan di Museum Perang lah, tentang stamp Malaya yang rare. Okay, alright.